Untuk pengetahuan anda, fungsi kuadratik ni dia mestilah satu. Hai, Miss Wia here. So, hari ni saya nak ajar topik Matematik Tingkatan 4 untuk bab 1 which is fungsi kuadratik dan persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. So, this part saya nak ajar daripada basic lah. So, kalau you guys adalah orang yang baru nak start from zero, so what you should know dalam this chapter. Yang pertama adalah fungsi kuadratik ataupun bentuk untuk fungsi kuadratik. Okay, so saya tulis dulu. Bentuk Okay, so this bentuk you memang kena sangat-sangat tahulah, which is ax square plus bx plus c. Okay, so ini you memang kena tahu dan you kena ambil tahu juga bila cakap tentang kuadratik, punca ataupun kuasa tertingginya adalah 2. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ax square plus bx tambah c ni, you must able untuk membuat perbandingan. Sebagai contoh, kalau saya bagi contoh satu Contoh satu. Okay. Carilah kita buat tentukan nilai A, B dan C. Okay, so let's say kita try with the first question, iaitu kita buat 2x square plus 3x plus 1. Okay, so you mesti kena pandai ataupun you mesti boleh untuk identify A equal to 2, okay, B equal to 3 dan C equal to 1. Okay, right. So sebagai asas, you mesti boleh able untuk compare dan tentukan nilai. Okay, let's say we try another one. Contoh kalau saya bagi macam ni. Negative x square plus 3. So what is the values of A? Apakah nilai bagi A, B dan C? So kita dapatlah A sama dengan negative 1. Okay, B sama dengan 0 dan C sama dengan 3. You mesti macam, kenapa B kosong? Because, tengok carefully B, X. Dia ada variable X dekat situ. So, kat sini tiada X. But we have X square. So, X square tu dia belong to A lah. Okay, coefficient dia adalah A. So, you mesti able to do this. And let's say kita tukar sedikit. Kita go deeper sedikit. Let's say, what if I give you soalan yang macam ni? 1 over 2 x square. So, apakah nilai A, B dan C dia? So, dia punya nilai A adalah 1 over 2. While dia punya B, ingat B dia mesti ada X. Okay, so 0 tak ada dan C pun tak ada. Okay, cikgu, kenapa penting sangat untuk tahu this thing? Sangat penting apabila kita nak pergi kepada level yang seterusnya, which is menentukan punca bagi kuadratik. Okay, this is the first part. I hope you memang boleh buat dengan baik. And I hope you macam memang I okay with this one. Okay, let's go to fungsi kuadratik. So, ini adalah persamaan kuadratik. So, jom kita pergi kepada fungsi kuadratik pula. Okay, jom kita pergi fungsi kuadratik. Okay, kita pergi seterusnya. Fungsi kuadratik. Okay. Fungsi kuadratik. Cikgu, apa beza fungsi kuadratik dan juga persamaan kuadratik? Okay, persamaan kuadratik tadi kita buat ax square plus bx plus c. Kalau fungsi kuadratik tu, kita pun tulis yang sama juga. Cuma the difference is kita ada fx di hadapan. Okay, dan ax square plus bx plus c.
So same thing, dia mesti you boleh identify A, B dan C. Okay, but ini sangat-sangat crucial dan sangat penting untuk you pandai ataupun you boleh membentuk graf. Bila kita cakap tentang fungsi kuadratik, dia sangat-sangat berkait rapat dengan graf. Okay, so dalam fungsi kuadratik, you belajarlah mana-mana pun, at math sekalipun, dia hanya ada dua jenis graf sahaja, iaitu ramai orang tahu, which is graf senyum dan juga graf masam. Okay, so jom kita mengenali this type of graph secara surface sahaja. Kita tak buat soalan lah, kita tengok one by one. So macam mana kenapa tadi kita beria kan nak tentukan A, B dan C, sebab kita nak lukis graf jugalah. Itulah kepentingan sesuatu bila you pandai untuk tentukan nilai A, B dan C. Okay. Right, so now we go through one by one. Okay, the first graph adalah graf senyum. Okay, quadratic graph senyum. Okay, this graph senyum hanya akan terjadi hanya apabila you dapat nilai A lebih daripada kosong. Right, lebih dari kosong. What is mean? Its mean is positive value lah. Okay, positive value. Alamak, saya dah tulis campur bahasa Inggeris dah ni. Positive lah. Okay, nilai A adalah nilai positif. You akan dapat graf senyum dan you akan dapat satu nilai dinamakan sebagai titik minimum. Okay, minimum point. Okay, you akan dapat satu nilai titik minimum lah. Okay, so kalau graf itu adalah graf masam, okay, I guess you dah boleh jangka dah kalau graf tersebut adalah graf masam. Okay, so nilai A dia adalah yang macam mana? Ya, betul. A dia mestilah lebih kecil daripada kosong, which is negative. Negative. Okay, dan you akan dapat satu titik, iaitu titik maksimum. Okay, sekejap lagi saya tunjuk mana minimum dan maksimumnya. Okay, where is it? Dia berada di mana? Dia berada dekat sinilah. This is the minimum point and this is the maximum. This is minimum point and this is maximum point. Yang mana later you akan figure out how to calculate. Okay, untuk pengetahuan anda, fungsi kuadratik ni dia mestilah graf kuadratik ini adalah graf yang simetri. Okay, so kalau kita line di tengah-tengah ni, kita akan dapat the symmetry lah. Dia membahagi sama rata. Okay, dia mesti membahagi sama rata, just like our face lah. Dia akan sama besar kiri dan kanan. Okay, so that is what symmetry means. Okay, you belajar ni masa you form 2. Okay, so this is called as Parksey symmetry. Ni Parksey symmetry. Alright, so itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum.